Hujan lebat di kawasan Renak Baru Gomusang. Hujan lebat. Jalan jam baik. Jalan jam. Nak masuk ke Kesmo. Nak masuk ke Kesmo mahala ke Tunah Manja TMG Gomusang. Bandar utama. So Bandar Konvo Gomusang. Jam by jam. Dah mula start dah jam. Dah mau balik ke KL. So santai-santai. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dah nak masuk tengah hari. Okay, alright. Hari ni raya pertama. Baru je balik daripada rumah nenek melawat. So sekarang ni saya berada di rumah kakak saya tolong buat kek. Jadi sambil tolong buat kek, sambil buat live. Okay, sekarang ni nak bakar brownies. Bakar brownies. Okay. Ada dua sebiji dapat 2 biji sekali masuk. So kita tunggu je lah kesudahan pada hari raya pertama. Kesudahan kita tunggu rahsianya sambil buat live TikTok. Okay. Jadi saya nak ucapkan selamat hari raya. Besok banyak lagi kerja. Nak buat cara berlauk. Banyak kerja lah, banyak kerja. Banyak kerja. Jadi pertengahan tahun ni banyak lagi kerja. So tunggu je lah. Saya nak layan TikTok dulu. Okay. Apa pun sambung janji. Let's go. Okay guys, dah siap. Inilah hasilnya. Satu kotak berisi 25 biji. 5, 25, 50. 50, 100. 150 biji. Okay, 150 biji semua. Ada 6. Oh, penat juga membuatnya. Daripada pukul 11 sampai sekarang. Daripada pukul 11, sekarang ni pukul 1.10 minit. 1.10 minit. Ni belum lagi. Lepas tu cara berlauk belum lagi. Curry puff belum lagi. Ada satu lagi kuih on the way dalam proses. So kita tunggu je lah. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang ni pukul 5.30 minit petang, 5.30. Okay, sekarang ni saya berada di Petron Lipis. Okay, di Petron Lipis. Jadi hujan, berangin. Hujan selebat yang boleh. Tadi pun keluar daripada Merapu semasa sebelum exit daripada Merapu. Hujan selebat-lebatnya. So saya berhenti dekat flyover sebelum exit Merapu. Jadi pas daripada saya berhenti tu, hujan selebat-lebatnya. So lepas daripada tu saya take fire dekat share sebelum sebelum pintu gerbang Lipis.
bawah flyover. Memang selebar-lebarnya. Tengok daripada awan tu memang gelap. So nak teruskan bahaya. Memang agak bahaya. Tapi masalah motor, okey. Masalah motor tak ada masalah. Masalahnya tayar depan. Okey, tayar depan tu GRT tu nak dikatakan nak dikompetkan tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Sebab bunga dia memang tebal. Hari tu saya balik minggu pertama bulan puasa. Tayar belakang pakai GRT sebelum tukar lagi Timson TS 692. Sebelum tu rasa tayar membuang, so tak beranilah nak bawa laju. So sekarang ni dah pakai Timson TS. Okay, Timson TS 692 memang bagus, memang TikTok. Okay, memang TikTok, tapi tak berani nak bawa laju. Satu tak berani nak bawa laju. Dua, tak boleh nak corner sangat. Yang ketiga dia memang bagus. Dia memang cekam walaupun hujan, banyak air, banyak lopak, tak ada masalah. Okay, memang bagus. TS 692 memang bagus. So rantai saya pakai O-ring 428. O-ring 428. Okay, hari tu saya ada beli soket sprocket depan. Tapi saya tak tengok dulu soket depan tu. Dia pakai satu lubang. Saiz 15. Khas untuk Y16. Memang khas untuk Y16. Jadi sia-sia je lah beli. Okay, sebab saya beli hari tu harga dia murah. Satu lagi nipis. Rasa menyesal. So saya akan beli yang ori Thailand ataupun ori Indonesia. Tapi kalau ori Malaysia susah nak dapat. Kemungkinan ori Indon, ori Vietnam ataupun ori Thailand. Okey, macam tu lah. Okey, pasal coolant. Pasal coolant biasanya saya akan tukar 8 bulan ataupun ke setahun sekali saya akan servis coolant. Minyak hitam biasanya kalau saya perjalanan jauh daripada Putrajaya ke Kelantan ataupun daripada Putrajaya ke Jeli, saya balik kampung, dalam masa kalau ulang-alik dalam seminggu saya akan tukar 2 kali ataupun 2 kali dalam seminggu. Tengok keadaan perjalanan. Ni lepas ni mungkin besok ataupun lusa ataupun minggu depan saya akan tukar minyak hitam. Macam tu lah. Kalau hari raya saya balik kampung kan, kemungkinan saya perjalanan dah lebih kurang dalam 700 something wrong, 700 lebih lah, 700 lebih sampai ke kampung. Lebih kurang macam tu lah, plus minus lebih kurang macam tu. So saya akan tukar lah. Maksudnya daripada Putrajaya balik ke kampung, daripada kampung balik ke Putrajaya. 100
Lepas tu selang 1 minggu baru saya tukar. Maksudnya sebelum dan selepas. Saya akan servis lah. Sebelum tukar, sebelum balik kampung saya tukar, dan selepas balik kampung pun saya tukar. Sebab saya tak nak motor akan rosak, enjin akan rosak. Satu, kalau kita lambat lebih daripada 2000 ataupun lebih daripada 2500 mileage, enjin akan berat. Sebab ada banyak abuk besi kan. Filter pun, filter saya pakai filter besi kan, ataupun filter mudah cuci, pakai berkali-kali tak ada masalah. Okay, right. Hujan ni, saya pindah meja tepias. Hujan tepias, satu angin, satu lagi hujan lebat. Nak dengar suara pun tak okey. So saya akan sambung lagi lah. Hujan memang tak dengar suara. Okay, apa-apa kita sambung. Okay, okay, right guys. Okay, sekarang ni berada di BSP, di hadapan BSP Gombak, Hetian Gombak. Rehat jap. Motor gila lah. Gila lah. Tadi dekat sebelum Rowong Jeti Sempak ataupun Jada Baik, hujan. Lepas tu dekat Lipis, macam saya cakap petang tadi, kita main lepas lagi kat Lipis. Dekat sebelum Rowong Jeti Sempak, dah renyai-renyai. Lepas daripada Rowong, jalan kering. Jalan kering tak basah. Tu saya rembat. Saya rembat 1.3 dalam 5 minit. Daripada Jeti Sempak sampai BSP Gombak. Okey. Kereta banyak. Tapi tak tahu lagi dekat tol depan sana, tol Gombak, mungkin jam lah. Mungkin jam. Lepas tu saya akan shoot ke Putrajaya dalam masa 20 minit lalui Sungai Besi. Tapi diorang follow saya. Dia nak balik Shah Alam. Lepas tu mungkin tak ada sambungan video. Saya pun sampai sini, balik buruk lapar. Mungkin nak singgah dekat KL, makan-makan tu. Nak cari kedai tom yum, makan sup. Saya nak makan sup, nak cari sup tulang. Dah lama dah tak makan sup tulang. Dah berapa dah seminggu lebih. Masuk 2 minggu lepas saya ditok tak makan. Nak cari sup tulang ataupun sup ekor. Lama tak makan sup. Lidah dah jadi cool. Tak tahu nak cakap apa. Video macam biasa kan, seminggu 2 ataupun 3 nanti saya akan masuk studio untuk walk around, tengok keadaan motor. Okay, video sampai sini saja. So mungkin kita akan masuk studio dah. Besok saya nak masuk studio. Jadi video sampai sini saja. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.